إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله. Dan haram atas orang yang wajib atasnya atas orang di Jumaat. Hari apa? Fa'i bagi hari. Ulih masyhur dengan umpama berjual. Orang yang wajib Jumaat duk bergaduh dengan jual beli ni tak boleh. Masa waktu dia masuk dah lek pagi ikut dia nak jual beli pun. Orang berjumaat kita duk berkalut dengan jual beli. Tak boleh tu. Belum waktu masuk silakan. Lepas waktu silakan, tak ada apa. Seperti segala akad dan segala pekerjaan dan lain. Banyak lagi lah. Daripada barang yang ada padanya, pada barang ni membimbangkan daripada pergi kepada Jumaat. Kita dah bersibuk dengan benda tu siapakah kita ni tinggal Jumaat tak boleh. Ataupun kita pergi siapakah tak ada dengan ketebah dengan apa tak boleh tu. Maka hari yang tersebut itu pada hak orang yang duduk ia orang bagi kerana yang tersebut. Kerana jual beli kerana apa tu? Pada lain daripada masjid. Ada pun kalau duduk tepi masjid dah tak apa dalam masjid dah. Duduk dalam masjid muka kain jual wasbah ke apa tak apa. Duduk situ dah. Orang duduk lain duduk jauh. Takut-takut tak ada Jumaat. Jadi hak tu yang hari kita jual beli. Tengok ke satu sikit. Kita baca buah habis mata dulu. Sarah dia panjang juga. Adapun jika didengarnya akan boleh, maka berdiri ia mengkosakkan Jumaat, jadi menuju ke Jumaat. Dengan bed jadi Jumaat dan menjual ia pada jalan sambil dia pergi jual boleh-boleh. Pergi Jumaat lepas tu jual boleh-boleh. Ataupun duduk ia dalam masjid dan menjual ia. Jadi apa ada masjid jual dalam itu. Jadi kita katanya masjid luah besar kita kata. Lepas tu haram tak? Maka tidak haram. Tak apa tak haram. Seperti barang yang disoreh dengan dia dengan barang hak kata tak haram ni. Di dalam tatimah. Tatimah ni kitab mutawalli tak silap. Tatimah bagi mutawalli. Kalau muhimmah tu bagi isnawi, ini bagi mutawalli. Ada kitab tatimah kita ni kita apa tak ada juga ni. Sama mana tak tahu dah. Dinakalkan dia daripada pada kitab Raudhah. Jadi dinakal siapa yang menakal? Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dia. Akan kala pun, akan kala tatimah. Tatimah ni dulu lagi. Katanya itulah yang zahir. Jadi yang zahirnya tak haram lah, tak haram. Tetapi menjual di dalam masjid itu sungguh berkata tak haram, makruh. Jadi hukum kita jual di masjid akad jual beli makruh. Maka jika diakad oleh orang yang haram atasnya akad, sah akad tu. Jadi akad tu haram tapi sah suku. Ada juga benda yang haram tapi tidak sah. Hak ni sah. Dan makruh tersebut itu dulu daripada daripada azan yang tersebut. Dan kemudian pada gelecir matahari, jadi artinya sudah masuk waktu. Lepas masuk waktu dah. Cuba kita tengok sikit di bawah tu. Umpama jual beli itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Pergilah bila dengar suara bel dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Dan demikian adalah baik bagi kamu. Kita tinggal jual beli, kita pergi masjid. Jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Ini hukum fiqh apa kita sebut jaga tafsir. Maka berjual beli pada hari Jumaat itu ada baginya tafsir. Tengok dulu.
Satunya bila ada jual beli itu sebelum gelecir matahari, maka harus ia. Belum waktu zuhur tu Jumaat, tak ada apa. Dan tidak dimakruhkan dia. Cuma tak ada apalah kalau kita nak buat minggu, kita buat untuk orang menego jual buka kedai ke apa tu kan. Kalau kita nak buka tak ada masalah pun kedai kita. Belum daripada rebel, bila rebel tutuplah kedai tu. Lepas kalau Jumaat buka pula. Tapi kebanyakan kita kata orang yang menego kedai tu ke Jumaat dia buat cuti, comel juga situ buat minggu. Tidak ada minggu, pakai penuh semua, kita nak berehat, nak gapo. Bagi mereka gaji nak baca surah Kahfi apa boleh lah, tak hari Jumaat sehari dia. Minggu tu comel. Itu hukum dia. Tapi tak ada makruh ke apa tu, boleh. Yang kedua, tidak dimakruhkan berjual beli kemudian daripada selesai sembahyang Jumaat. Ada sudah dah lagi. Tak ada apa dah sudah dah jual beli. Itu sebagai dalil ayat bawah tu. Baca sedikit tak apa. Yang ketiga, apabila berjual beli dua orang laki-laki yang bukan keduanya pada ahli wajib Jumaat. Ya pokoknya bukan tak wajib tino sama tino. Maka tidak hari ya. Itu lagi ya. Dan tidak makruh ya sebanyak hari. Ketina nak jual lagi. Ya ketina tak wajib Jumaat dia awal dah. Hak hukum dia kata hari tu. Itu masalah orang wajib Jumaat. Bila dia tak wajib tak ada hari dah dia. Hukum tak ada tu. Dan sehingga tengah-tengah semaya Jumaat pun. Orang duk semaya duk jual beli, lagi tak wajib Jumaat. Jadi hukum hari tak ada tuju ke dia dah. Tak ada apa. Yang keempatnya, apabila ada dua orang yang akad jual beli itu pada ahli fardu Jumaat. Jadi mustari pun wajib, baik pun wajib. Atau salah seorang daripada kedua pada ahli fardu Jumaat, seorang lagi tidak. Adalah jual beli itu kamarnya pada gelecih masuk waktu. Dan sebelum zuhur email tak keluar mari lagi untuk nak tebah. Ataupun sebelum duduk nyonya email atas mimbar. Dan sebelum masuk muazzin pada baik antara hadapan khatib. Maka dimakruh jual beli itu sebagai karahah tanzih. Jadi boleh makruh tak ada hal lagi. Tak batal khatib tak cak tebah lagi, tak ada duduk atas mimbar pun lagi. Yang kelima, apabila adalah jual beli itu kemudian daripada duduk imam atas mimbar dan masuk muazzin pada baik. Hari berjual beli atas dua orang yang berakad saling. Hak ahli. Tak boleh sebab dia ahli wajib Jumaat. Orang dah tubuh dah yang kata jual beli hari. Dan dosa kedua tu. Jadi berdosa. Baik berdosa, mustari pun berdosa. Dan seperti demikian itu hari jual beli bila ada salah seorang pada dua orang yang berakad pada ahli fardu Jumaat dan yang seorang lelaki bukan pada ahli. Ada juga. Ada berlaku dua-dua. Kalau kiamat kita ada berlaku. Dan berdosa kedua sekalian. Bukan kata berdosa wajib fardu Jumaat. Tak wajib pun berdosa juga. Kerana orang yang pertama tu berhadap atasnya fardu, maka ia bermasyghul pada tu. Orang yang kedua tu pula bersibukkan dia pada fardu. Dia yang menyebabkan sibuk fardu. Nak katanya orang hak wajib Jumaat pun hari, tak wajib pun hari. Kalau akad jual beli dua-dua. Dan hasil dosa itu dengan semata masuk muazzin pada baik. Dan ini ni hari tertentu dengan dosa juga dan tak batal jual beli. Sah. Jadi hukum jual beli sah tapi hari. Seperti semaya pada bumi yang dilampah, sah tapi hari. Bumi tanah orang. Semaya tanah orang tak ada minta, rapah orang. Sah tapi hari. Sah ia serta hari dan berdosa. Dan seperti talak isteri dan lahir, jatuh ia serta hari. Dia panggil talak bini. Talak bini dalam masahid, jatuh talak tapi hukumnya hari. Bukan tak ada. Sama. Ya kena apabila baik oleh muazzin sebelum duduk imam atas mimbar. Dimakruh berjual beli dan tidak hari. Yang ketujuh, bila mendengar oleh mereka yang wajib atasnya Jumaat akan baik, orang wajib lah. Maka bangkit yang ketika itu menuju kepada Jumaat. Agi selalu. Maka berjual beli ia pada jalan tengah-tengah tak apa lah. Dan ia berjalan kaki dan tidak berhenti.
ataupun duduk di masjid jami', maka jual beli ia maka tidak halal, tetapi dimakruhkan dia. Bolehlah sahabat orang nak pergi bila-bila tu. Makruh. Dan dikhususkan jual beli, kan dia kata bab jual beli hal lain ke mana? Karena bahasanya warid dia ada Quran, bab jual beli ni hari Jumaat. Dan dikiyahkan yang lain itu atas jual beli daripada tiap-tiap barang yang masyhur pada pergi sembahyang Jumaat. Ikutlah apa saja mu, hal lain lagi sama, kerja buat ke apa sama tu. Seperti sekalian akad dan lain. Habis itu seterusnya faslun fil agsalil masnunah wa ma yuzkaru ma'aha. Ini fasal pada menyatakan segala mandi yang sunat. Segala mandi yang sunat, bukan segala sunat dalam mandi. Segala mandi sunat. Sunat Jumaat, sunat raya, sunat banyak lagi lah sebut di sini. Dan barang yang disebut sertanya serta agsal masnunah. Maka hendaklah diniat oleh yang mandi itu akan segala sebabnya. Kita mandi kerana apa? Kerana Jumaat. Mandi kerana apa? Kerana raya. Sebab apa? Mereka mandi daripada gila dan ataupun pitam. Hal ni tak sebut apa. Niat kita. Aku mandi daripada gila, tak payah sebut lah. Hatu niat ke mana? Kalau gila pitam. Maka hendaklah diniat dengan mandi itu, mandi daripada gila dan pitam, mengangkatkan janabah. Oh, niat betul. Sebab orang ada gila ni kebanyakan dia nak tumpih air, nak berjunub. Sebab tu niat mengangkat janabah tu bukan niat mandi pada gila tak dah. Dan jika ada yang kanak-kanak sekalipun, walau budak, padahal budak ni tak ada berjunub pun, tapi niat junub juga. Sebab apa ni? Kerana ditilik kepada hikmah yang asliyah, iaitu ihtimal keluar mandi. Ihtimal ni maka yakin boleh jadi keluar mandi masa gila dia. Ihtimal. Kerana kata Imam Syafi'i, sedikit orang yang gila itu melainkan keluar mandinya. Saya kata orang ni kalau gila ni tak tubik jaga benar. Kebanyakan orang gila tubik air mandi. Lepas tu kalau dia hilang pada gila, sebab tu niat dia tu niat mengangkat janabah. Imam Syafi'i kata. Maka jika tidak diniat mengangkatkan janabah, tidak sah mandi. Tak boleh. Dan jika harus meninggalkan dia sekalipun. Dan jika harus meninggalkan dia, meninggalkan apa? Meninggalkan mandi. Tapi kalau tak niat mengangkat janabah, tak sah kalau dia nak mandi dah. Tapi mandi tu harus ditinggal. Kerana dia tak yakin. Yang pertamanya ni mandi sunat dah. Maka setengah daripada mandi yang sunat itu mandi Jumaat. Seperti telah terdulu sebut lah. Sebut pada. Sebut mana tak tahu. Muka tengok juzuk yang 2 tak tahu. Dan setengah daripada mandi yang sunat itu mandi 2 hari raya. Raya sunat mandi. Maka sunat ia mandi raya ni bagi tiap-tiap orang, sama ada berkandak hati semaya atau tidak. Dia nak semaya ke, dia tak mau semaya ke, dia sunat pergi mata. Dan sama ada ia orang merdeka ataupun saya, sama ada yang balik ataupun kanak-kanak, sunat belaka. Itu waktu dia bila? Maka waktu masuk waktunya dengan masuk setengah malam, pukul 12. Tadi hak mandi Jumaat tu masuk di fajar. Mandi Jumaat tadi. Ini masuk pukul 12. Dan afdalnya dikerjakan dia akan mandi raya ni kemudian pada fajar. Lepas subuh dah lah, masuk subuh. Dan keluar waktu dengan jatuh matahari. Esok ke hari raya lah. Kita tengok dalil sikit lah. Kalau waktu kita ambil tak semua pun tengok dalil di bawah sikit. Dalilnya hadis riwayat Imam Malik bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Ibnu Umar ni mandi hari raya fitrah sebelum keluar kepada musalla. Belum nak ke masjid dia mandi. Dan dikiyahkan dengan raya fitrah tu raya kurban. Jadi raya kurban tak ada waris, cumanya kiyah. Pada hadis ni lah. Tapi tengok ada depan lagi.
Dan dikuatkan amalan sahabat ini dengan dikiyahkan mandi 2 hari raya ini atas mandi sunat jemaah. Kiyah oleh kerana makna pada kedua itu satu dua. Apa makna? Iaitu membersihkan iktimak manusia, kalau berkumpul dan berhimpun orang-orang ramai. Satu hadis laginya daripada Fakih biasa katanya bahawa Rasulullah mandi hari raya fitrah dan hari raya Qurbah. Hak Nabi buat sendiri. Dan juga hari Arafah mandi belaka. Dan adalah Fakih tadi. Fakih itu nama orang. Menyuruh ahlinya dengan mandi pada ini hari. Suruh mandi juga. Lepas tu ada lagi hadis lagi tu. Ada bawah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Adalah Rasulullah mandi 2 hari raya Fitrah dan Qurbah. Habis mata. Dan setengah daripada mandi yang sunat itu mandi bagi semaya gerhana matahari dan bulan. Kita mandi kerana kita nak semaya gerhana. Sunat mandi. Sama ada ia semaya berjemaah ataupun seorang diri. Nak semaya gerhana tu nak buat seorang kan, nak buat jemaah kan. Sunat kita mandi. Baik tu dah, sunat kita mandi. Kita nak semaya gerhana, sunat kita mandi. Waktu dia bila? Maka masuk waktunya tu dengan permulaan berubahnya. Maksud berubah ni, berubah matahari dan bulan. Mula-mula dia gerhana sikit tak boleh. Mula-mula gerhana, bukan nanti setengah lama tak. Dan keluar waktu dengan terang. Terang ni bila bulan jadi bulat curah belaka, habis waktu. Dia panggil habis gerhana. Itu keluar waktu. Setengah daripadanya lagi mandi bagi kerana semaya minta hujan. Jadi kita nak istisqa ni sunat kita mandi. Mandi sunat lah. Dah masuk waktunya bagi orang yang berkandak semaya seorang diri. Kalau kita nak seorang dengan berkandak semaya. Ini kalau kita nak semaya seorang, kita pergi mandi. Dan bagi yang berkandak jemaah dengan berhimpun manusia bagi semaya. Kalau kita hendak jemaah, nak mandi bila? Nanti berhimpun ramai-ramai kita mandi. Lagi berhimpun, berkandak berjemaah. Bila kita lagi buat kita mandi. Buat di rumah lah, bukan buat dengan padan juga. Dan setengah daripadanya lagi barangkali kita segala mandi haji, bukan segala segala mandi haji. Mana dalam ibadah haji itu banyak tempat diminum, apa. Segala mandi dalam bab haji. Tu segala mandi haji. Tengok kedua di bawah, iaitu mandi dah tak kala berkena ihram haji atau umrah atau keduanya ataupun ihram mutlak. Dah masuk waktu dah tak kala berkena ihram dan keluar waktu dengan berijak ihram. Dan tidak farak pada mandi ini antara yang bani dan laki-laki dan perempuan. Boleh belaka. Dan saya orang dan yang merdeka. Dan yang gila dan yang berakal. Dan yang suci dan yang hi dan nifah. Boleh belaka mandi. Maka jika tak dapat berkandak ihram akan air, maka jika tak dapat yang berkandak ihram telah akan air, orang hendak ihram tak ada air, tayammum dia. Maka diniat tayammum ganti pada mandi sunat ihram. Jadi kena niat juga. Dan mandi kerana hendak wukuf di Arafah, tu oleh haji belaka dah. Tu sebab kata segala mandi haji. Sebab ibadah haji tu banyak tempat yang suruh mandi. Nak wukuf di Arafah pun nak mandi. Dan masuk waktu dengan fajar, dengan naik fajar dan aftar kamarnya pada gelincir matahari. Hak tu hak di Arafah. Dan mandi ia pada Namirah. Nama tempat situ. Dan mandi kerana mabit di Muzdalifah. Sunat tak? Dan mandi kerana melontar jumrah. Semua haji ni. Yang tiga pada hari tasyrik, yang tiga haji. Dan mandi ia bagi melontar tiap-tiap hari.
Mati dah setengah daripadanya mandi hak sunat lagi. Mandi bagi orang yang memandikan mayat. Kita hak juga mandi mayat. Kita sunat mandi. Selepas pada mandi bukan belum. Adapun kita mandi mayat wajib. Lepas pada mandi mayat kita sendiri itu sunat kita mandi. Dan seperti mandi itu tayamum semua. Dan sunat bagi orang tayamum akan mayat itu mandi. Orang tayamum wik mayat, sunat dia mandi. Berarti kita kata mayat nak mandi tak boleh luruh daging, tayamum ya wik dia. Pak kita sunat mandi dah ada. Itu. Maka masuk waktu mandinya dengan selesainya daripada memandikan mayat. Bila sudah mandi mayat, kita pergi mandi. Dan keluar waktunya dengan berpaling daripadanya. Masuk berpaling, sudah mandi mayat, pakai baju pergi berak. Lepas tu klik mandi semula dah. Jadi kita berpaling mana kita buat satu perbuatan seolah kita ni tak si mandi dah. Berpaling ni bagi. Al-i'ra'an fi'lihi tu. Itu sunat belakang dah. Tengok aku satu di bawah. Hukum mandi kama dia pada sudah memandi mayat tu berkata ulama kita Syafi'iyah, bahkan jumhur lah selain pada ulama Hanafi disunatkan dia. Hanafi lah sikit. Dalilnya kerana sabda Nabi man ghassala mayyita falyaktasil wa man hamalah falyatawadda. Baca hamalahu bukan hamlahu dak tu. Bagi dia silap. Sebab dengan kaum kita dah. Pada siapa memandi mayat maka hendak ia mandi. Dan pada siapa menanggung mayat maka hendak ia berwudu. Orang hak pikul mayat ambil sembahyang. Dan ini hadis ditanggung atas sunat. Atas sunat bukan wajib dah. Kalau pahalnya fal yagtasitul lam lil amri mana wajib. Ulama kata dah sunat. Habis itu. Satu hadis di bawah lagi dan kerana hadis Ibnu Umar kunna nughassilul mayyita fa minna man yagtasil wa minna man la yagtasil. Dia kata adalah kami ini memandikan mayat. Maka di antara kami mereka yang mandi dan mereka yang tak mandi. Menunjuk kata situ bukan wajib. Sunat ya. Mati dah setengah daripada mandi laginya mandi kerana iktikaf dalam masjid. Kita nak iktikaf. Sunat kita mandi. Ya selalunya kalau kita tak sebut dalil di bawah tu kita cari tak jumpa. Sepengal dalil kata sunat mandikan iktikaf tu ambil mana? Ulama sebut kata sunat bila kita nak iktikaf, lepas tu mana dalil ayat Quran ada tak? Selalunya kita cari tak jumpa, kita tidak menafi dalil tak ada. Kalau ada kita tulis kat bawah. Artinya ibadat ni bukan kata semua tu dalil dah berlaku. Kadang-kadang dalil Quran hadis tak ada, tapi ulama dibenarkan boleh kita buat kerana qiyah. Aku dah setiap masalah beribu masalah dalil berlaku ke dia. So dua nak dalil, tiga nak dalil. Pada ulama sebut ni dia pelagak dengan hal lain dah. Dia qiyah tak betul hal lain dah. Jadi kita tak sebut tu. Mungkin kita cari dalil tak jumpa tu. Ada mana dalil mandi bila nak iktikaf. Susah kalau nak cari. Tapi ulama fuqaha sebutlah kita dia. Kalau kita nak pergi batal dah kita pandang dak. Tak kena orang betul sunat iktikaf dalil tak ada. Jadi gaduh. Sebab kita tak korek, kita tak menyeleh. Ulama menyeleh lepas tak dah tu. Nak boleh buat tu satu hukum. Setengah daripadanya pula mandi bagi kanak balik kanak-kanak dah tahu. Bila balik sunat mandi. Kesatu dan adapun jika balik kedua dengan mimpi, hak tu maka sunat mandi kerana balik dan wajib mandi. Jadi dua. Mandi tu satu sunat kerana balik dan mandi tu juga wajib kerana berjunub. Mandi sah lah. Kalau bahasa dia. Dia balik dengan mimpi. Mandi sekali ya. Satunya boleh lebih sunat kerana sunat mandi balik tu. Yang kedua wajib kena mandi kerana berjunub. Maka jadi tapi kita tengok sini kita bahasa ni tapi tengok sebut. Maka jadi dua mandi dituntut pada kedua. Dua kali mandi.
pakai sekali dah. Lagi dia tupai tak boleh dah. Tapi kalau bak lain boleh tupai. Kalau pakai bak lain tu kita ni nak mandi sunat Jumaat dan kita berjunuk, boleh kita mandi niat berjunuk sambil sunat Jumaat, boleh dua. Tak, sini pun secara mafhum tu boleh tak situ. Mandi kerana berjunuk sambilnya dia tu balik. Tapi lah kita ada jadi dua mandi dituntut pada kedua. Suruh dua-dua mandi. Dan setengah daripadanya mandi dengan asjuk tak kala berkandak keluar daripada hammam. Hammam tu bilik mana tempat air panas. Kerana asjuk mengkuatkan badan. Asjuk ni ya mengkuat, menterikkan badan lah, mengkuat badan. Bawah ada juga dalil sebut sikit, kunna nagtasilu min khamsin minal hijamah wal hammam. Situ hammam tu lah apa kita nak. Wa natfil ibti wa minal janabah wa yaumil jumaah. Hukum tak sama. Mana junub tu bukan sunat wajib. Pada Jumaat tu sunat, tapi sebut tak sekali. Sebut dia melima perkara. Hukum tak sama. Setengah daripadanya lagi mandi bagi tiap-tiap malam daripada Ramadan. Kalau musim panas tak apa, sejuk tak agak. Setiap malam bulan puasa sunat mandi. Tersebut dalam kitab Nihayah. Ni semua lainnya kena bagi ibarat, tapi kita tak tulis. Semulanya kita kena tulis bawah tu. Ibaratnya begini. Muka surat juzuk sekian dan tombol. Jadi mudah kita nak tengok cara dia. Dikaitkan dia oleh Syekh Azra'i dengan mereka yang hadir berjemaah. Hak mana? Hak katanya bulan Ramadan sunat mandi setiap malam ni untuk orang lagi jemaah. Hak ada rumah tu dah mandi. Itu kait lagi, bukan mutlak lah. Yang aujahnya dia ambilkan dengan itlaq ulama. Dia kata hak nyata wajahnya pakai itlaq. Nak jemaah tak boleh jemaah ikut dia mandi sudah lah. Kata Syibramul Lasi masuk waktu mandinya dengan jatuh matahari. Waktu kau puasa dan keluar waktu dengan naik fajar. Subuh habis. Jadi khilaf juga situ pun. Orang ni kata mutlak, orang ni kata kait, itu khilaf juga. Dan setengah daripadanya mandi lagi mandi yang sunat itu mandi bagi tiap-tiap perhimpunan daripada segala perhimpunan kebajikan. Mandi kita nak berkupu, nak berhipung. Sudah mandi kak. Seperti perhimpunan berzikir. Kita lagi majlis zikir ni tahlil. Mandi. Dan perhimpunan mengajar dan belajar. Lagi majlis ilmu ni, lagi mengaji ataupun kita lagi mengajar, lagi buat kuliah tak sekira, majlis maulid. Mandi. Tempat ramai-ramai. Dan tak sunat mandi bagi kerana perhimpunan semaya 5 waktu. Itu tak sah. Semaya 5 waktu tak sunat mandi. Tapi haruh. Haruh. Dan jika ada yang setengah pada perhimpunan yang kebajikan sekalipun. Kalau kemari perhimpunan semaya jemaah ni kebajikan. Ya tak suruh mandi. Kerana sangat kesukaran. Kerana kalau mandi semua susah dah sikit. Zuhur kena mandi, asar kena mandi. Kita duk kira ni takut tempat tak ada air. Supaya kau nak tanah harak Afrika ke mana. Pak kita ni air banyak, nak mandi 50 kali sehari pun tak apa. Gitu lah. Tapi tak boleh turut lah pak kita je. Hukum duk kira ni kan dia banyak air. Dan jika ada yang setengah pada perhimpunan kebajikan sekalipun, kerana sangat kesukaran, seperti bagai yang tersebut dalam kitab Nihayah. Ini nak awak ni Nihayatul Muhtad bagi Syekh Ramli juzuk yang keberapa, jilid yang keberapa, tanda situ. Jadi sini tak ada sebut. Nantilah kita akan tambah semula insya-Allah. Dan setengah daripada mandi yang sunat mandi kawan dia pada berbekam. Bila kita ambil darah kita bekam sunat mandi. Dan seumpama berbekam berpetik. Berpetik ni ambil darah melalui cocok dengan jarum. Asal kot ibu tangan, ibu kaki bila kita kata. Dan seumpama tu juga kita katanya bila ambil darah di hospital sama. Waktu ambil darah kau ni sini kan. Kau tangan ni kan. Mandi. Kerana ia mudhaifkan badan.
Dan mandi itu menguatkan akan badan. Jadi ambil darah ni tubuh lemah. Lepas tu kita mandi yang menguatkan tubuh kita semula. Itu antara hikmah. Dalil di bawah dah tu. Hijamah. Dalilnya hadis Aisyah adalah Nabi mandi daripada pak. Jadi pak perkara Nabi buat Nabi mandi. Hukum tak sama lah. Daripada janabah hak tu wajib. Hari Jumaat hak tu sunat, dan daripada bekam hak tu sunat, dan daripada kerana memandikan banyak sunat. Jadi pak hak tu 3 yang sunat, 1 yang wajib. Hukum tu disebut tak sama hukum. Sebut sekali tapi hukum tak sekali. Dan setengah daripadanya mandi tak kala berubah bau tubuh. Bila tubuh kita bau nak busuk, sunat kita mandi. Kerana menghilangkan bau yang keji. Dan setengah daripada mandi yang sunat, mandi kafir, kemudian daripada Islam. Kafir bila memeluk Islam sunat mandi. Dan tidak wajib ya. Tapi kata sunat tak wajib ni kait lagi. Jika tidak mendatang di dalam kufurnya itu suatu yang mewajibkan mandi seperti janabah dan haid dan nifas. Adapun kalau pernah mari haid nifas, bila masuk Islam, hak tu wajib nak mandi. Yang mana haid tak sama mari nifas, tak mari pula tak rasa berjunuk zina ke apa. Lepas tu masuk Islam, sunatnya mandi. Kat situ. Dan jika ada demikian itu dalam kufur, masuk kafir, nasihat wajib mandi. Dan jika ia mandi dalam kufurnya sekalipun, mandi dah tapi tak hadir, kerana batal niat tak sah yang kafir. Dasarnya tidak gugur daripadanya mandi umpama janabah itu dengan Islam. Maknanya orang kafir kalau masuk Islam mandi tak gugur. Kau mana-mana kena mandi. Bukan terlucuk sebab tu tak. Kerana sedikit masyakkah. Salahnya semaya, maka sa'alnya semaya ni masyakkah. Sebab tu kalau masuk Islam semaya tak kena qadha. Oh nak pergi qadha belaka susah bertahun-tahun. Susah masyakkah mana. Hingga jikalau Islam ya dan di atasnya umpama satu semaya, tak disuruh mengqadhakan dia. Sebab masyakkah. Nanti panggil satu hikmah lah untuk nak menggalakkan Islam. Antara dalil kita miskin di bawah lah. Dia katanya yakni disunatkan mandi juga apabila tidak ia berjunub dan memadai ia berwuduk, kerana puasa tidak menyuruh Rasulullah akan semua mereka yang masuk Islam dengan mandi. Nabi tak suruh semua mandi tak masuk Islam. Dan wajib mandi atas kafir apabila meluk Islam hal keadaannya berjunub. Satunya dalil hadis Qais ibn Asim annahu aslama fa amarahu nabi an yaghtasila bima'in wa sidrin, bahwasanya ia ni memeluk Islam. Kes ni maka menyuruhkannya oleh Nabi bahawa mandi dengan air dan daun berdarah. Jadi Nabi suruh. Itu waktu dia ni bila mandi dengan kafir masuk Islam ni. Maka masuk waktu mandinya itu dengan Islamnya. Bila mengucap kalimah sudah mandi, lalu puk ia dengan panjang masa. Oh, lepas pada masuk Islam tu, masuk pagi lepas asar tak mandi habis dah. Berubah kata dah. Panjang ni kembali kepada uruf lah. Ataupun dengan berpaling daripadanya. Maksud berpaling ni sudah pada mengucap nampak-nampak supaya tak mahu nak mandi dah. Bila buat kata orang lain, habis waktu. Waktu sunat. Berpaling mana al-i'rad mana tak peduli ke mandi lah. Mata mandi tak apa pakai demo. Berpaling ke. Habis itu. Saat ni kita dah bahas kafir asli. Kafir murtad ke mana? Kafir dua. Dan melekapi kafir apabila Islam itu yang murtad. Jadi hukum sama. Kafir murtad pun sebuah kafir asli ke pada pihak suruh mandi sunat. Dan bersamaan antara kafir yang Islam ia asing sendiri dan antara Islam yang ia mengikut bagi salah seorang daripada usul. Dia masuk Islam dia dua. Ada kala dia masuk Islam dengan sendiri dia. Ada hak satu lagi Islam dengan cara mengikut tabai. Ataupun mengikut bagi yang menawan. Dia panggil asid. Tawane mengikut bagi orang yang menawan. Dari Islam.
Tak ada kira dah setelah lagu mana. Maka disuruhkan dia oleh wali dengan mandi jika mumayyiz ya. Dan jika tidak mumayyiz, maka hendak dimandikan dia wali. Maka jiruh tu. Demikian lagi yang menawan yang muslim yang menyuruh dia akan yang ditawan. Ditawan tu asir, cela kita panggil. Dengan mandi. Kita pergi di satu negara kafir, kita tahu boleh lah hak kafir tu. Kita je panggil yang menawan, orang hak yang ditawan, hak cela tu panggil yang ditawan. Maka kita suruh dia mandi. Suruh dia mandi. Mandi apa? Mandi sunat. Dan sunat bagi kafir yang masuk Islam dan jika perempuan sekalipun bercukur dulu daripada mandi. Cukur ke apa? Berambut. Cukur rambut. Jika tidak berhadah di dalam kufurnya hadah akbar. Dan jika berhadah akbar dari kufur, maka hendak ia bercukur kamar daripada mandi. Cukur rambut lah kejatan lah. Tapi dia kata perempuan sekalipun kena cukur juga. Mana asalnya orang kafir makhluk Islam ni, walau perempuan sekalipun, hak kita dah kecak laki-laki dan royah. Jikalau perempuan sekalipun, cukur dulu sebelum pada mandi. Cukur rambut. Belum mandi cukur. Tapi kalau tak berjunuk, kalau berjunuk selepas pada mandi. Masa kafir dia. Dan diistisna daripada tersebut itu umpama janggut laki-laki seperti kening. Tu tak cukur lah. Maka tidak sunat dicukur. Janggut ke apa tak ke situ. Tak cukur. Maka tidak disunatkan bercukur kepala itu melainkan pada kafir apabila masuk Islam. Cukur kepala ni harus ya. Bukan kata sunat. Hak sunat ni kafir masuk Islam. Dan selagi pada kanak-kanak yang diperanakkan, budak baru lahir, sunat cukur. Dan pada nusuk, dalam bahji, bila kita tahallul, guting pun boleh cukur sunat. Kita cukur. Kalau nak kadam mada, pada kita guting ya, cukup habis. Dan telah bercukur Nabi SAW akan kepalanya 4 kali pada nusuk. Nabi kita 4 kali lah Allah hidup dia cukur. Maka bercukur pertama pada umrah Hudaybiyah, yang kedua pada umrah qada, ketiga pada Ji'ranah, yang keempat pada Hajjatul Wada. Itulah 4 kali cukur Rasulullah. Seperti bagi dinakal pada Al-Hafidh As-Sakhawi. Ini kita tengok dalam kitab dia lah. Maka bercukur kepada lain pada demikian tersebut itu harus cukur. Dan kata ke pula bid'ah hasanah. Boleh sembahyang ni. Cukur rambut bukan ada lepak tadi. Kalau cukur ada bahaya dah. Cukur. Dan yang terlebih muakkad segala mandi ini syukur dah tu. Mandi jemaah. Hak paling muakkad sekali mandi jemaah. Kemudian mandi yang memandikan banyak. Hak tu tertib dia, tertib muakkad. Habis dalam bab semaya jemaah kita. Kita terus masuk kepada bab yang lain pula. Bab solatil khawfi. Bab pada semayanya menyatakan semaya khauf. Khauf ni makna takut. Yakni semaya tak kala ketakutan. Semaya waktu kita takut. Kalau peperangan bukan takut pada. Tengok bawah sikit. Solatul khauf itu harus pada tiap-tiap peperangan yang tidak ia hari. Dalam peperangan kita boleh tasmai solatul khauf. Sama ada peperangan yang wajib seperti berperang dengan kufar wajib tu. Hadu'in, Jaburah, Dakuta Uttari. Apabila berperang mereka itu oleh imam ataupun ada yang mubah, perang mubah seperti berperang dengan mereka yang kosak harta seorang insan ataupun orang lain. Dan tidak harus solatul khauf pada peperangan yang diharaikan ya, seperti berperang dengan ahli al-adli. Itu tak boleh. Asmai tak boleh. Dan berperang dengan ahli amwal kerana mengambil harta mereka. Itu tak boleh. Kerana bahasa salatul khauf itu takfih dan rahmat dan rukhsah daripada Allah.
maka tidak bergantung ia rukhsah lah takfir ni dengan ma'asi. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, satu kawaid lah, satu kaedah. Dan kerana bahawasanya keharusan itu rukhsah tidak digantungkan dia dengan maksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, itu kaedahnya, terjemah situ dah. Dan salatul khauf itu harus ia pada hadar dan safar, boleh belaka apabila tahakkuk, boleh takut. Dan disemaya pada hadar itu akan semaya kamilah, dan pada safar itu akan maksurah. Kalau kita ada rumah kita buat 4, kalau kita dalam safar buatlah 2, qasar, maksurah dan kita qasar. Itu sebagai pada cerita dia. Lepas tu bawah tu dalil dalil tu satunya daripada ayat Quran, boleh sila baca sendiri, tak apalah. Lepas tu dalil hadis satu. Hadis banyak ambil sah ya. Di sana ada nabinya anna-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla huwa wa ashabuhu fil khaufi rak'atain. Nabi bersolatnya dan para sahabat pada takut tu 2 rakaat. Lepas tu banyak lagi lah ada dalil nak tengok bab semayah sidatul khauf ni. Kita pergi kepada mata kaifiat solatul khauf, cara semayah. Lagu mana kita nak semayah mengikut cara Nabi. Bermula bagi solatul khauf tu amat banyak kaifiatnya. Dan yang tersebut di sini 4 kaifiat juga. Sebenarnya ada lagi. Tengok bawah. Telah datang hadis-hadis daripada Nabi tentang solatul khauf itu atas 19 kaifiat. Banyak. 19. Setengahnya disebutkan dalam Sahih Muslim dan kebanyakannya disebut dalam Sunan Abu Daud. Ini kena pergi carilah. Dan dalam Sahih Ibn Hibban. Padanya 9 kaifiat. Di situ saja. Dan telah memilih oleh imam kita Imam Syafi'i inilah daripada 19 3 bagai pada kelakuan ketiadaan bersedaging peperangan. Ambil 3 lah. Dah banyak-banyak. Dan telah bersolat akan dia oleh Rasulullah di Batnun Nakhlin dan Zatir Riqa' dan Asfan. Semuanya itu sahih dan sabit dari 2 sahih Bukhari Muslim. Dan bagi yang keempat pada salatul khauf itu datang dengan dia oleh Quran. Dan telah menyebut oleh Imam Syafi'i dan iaitu salatul siddatul khauf pada pertengahan bersedaging peperangan. Waktu jadi culamun, jadi zahmah sedaging dan ma'rakah sama. Maka anwa' itu 4. Tengok ke pihak pertama. Seteru pada pihak kiblat. Pihak pertama. Pertama bahawa ada seteru musuhlah pada pihak kiblat dan banyak muslimin. Muslim ramai. Sekira-kira kuasa melawan tiap-tiap firqah daripada mereka itu akan seteru. Mana kita ramailah. Dan tidak di sana dinding antara kedua. Tak ada jidar, tak ada pagar, tak ada benteng apa dia kata, pagar berdepan saja. Maka disafkan mereka itu oleh imam 2 saf umpamanya, maka buat 3 tak apa tapi buat 2 sini. Maka disemaya dengan sekian. Mula-mula takbir sekali belakang. Maka apabila sujud imamnya, hendaklah sujud sah pertama. Nak sujud nak rakaat dulu dah. Jadi sah pertama buat serta imam dan berdiri sah yang kedua dalam i'tidah. Tunggu menunggu seteru. Jadi sah pertama ngatik imam buatlah. Apabila baki imam dengan sah pertama pada sujud, maka sujud pula sah yang menunggu tu. Belakang tu dan mendapatkan imam pada qiyam rakaat yang kedua. Dari situ maka rakaat dan i'tidah sekaliannya serta imam. Kaifiat tak payah ni. Jadi buat sepuak belakang tengah duk tunggu i'tidah. Maka apabila sujud imam maka hendak sujud sertanya oleh sah yang kedua, kamane pada mendulu sah yang kedua itu tempat sah pertama. Dan takhir yang pertama kepada tempat sah yang kedua dengan tidak perbuat yang banyak yang membatalkan sembahyang. Dan menunggu pula sah yang di belakang itu akan seteru.
Demikianlah. Dan tersuk imam dan memberi salam dengan sekian. Maka inilah semaya ini, semaya Nabi SAW pada Usfan Jalan Madinah. Di bawah ada hadis dia cara dia buat ni. Jadi kita pihak dah kafiat sudahlah. Bawah tu kafiat cara Nabi semaya. Maka kafiat ini berlaku pada semaya yang 2 rakaat. Hak ni bukan hak 4 dak. Dan yang 3 rakaat. Hak 3. Dan yang 4 rakaat. Jadi boleh berlaku. Hak 2 pun boleh, hak 3 pun boleh, hak 4 pun tak apa. Kafiah ni. Yang kedua, seteru pada pihak lain daripada kiblat. Dia pihak suku balik hilir ke balik hulu. Boleh naik kita kata kan. Seteru. Ini. Dan keduanya bahawa adalah seteru pada lain daripada pihak kiblat atau pada pihak kiblat dan di sana itu dinding. Kiblat juga tapi ada jidah, pagar tinggi. Maka hendak disemayai oleh imam dengan tiap-tiap firqah semaya yang sempurna, dan iaitu didirikan satu firqah menunggu seteru, dan disemayai dengan satu firqah disempurnakan semayanya serta mereka. Hak ni fak tunggu tak ada semaya dak ni, jaga betul dah. Tunggu situ. Lepas tu baru mari. Maka apabila selesai pergi mereka itu menunggu seteru, maka datang firqah yang menunggu dulu itu semaya seimai semaya yang sempurna. Jadi pendek katanya semaya ni bukan qasada. Jadi takmil semaya itu 2 grup lah. Grup pertama bila sudah takmil tak sudah ni, mau farakah, grup yang kedua mai semaya pula. Jadi 2 kali, 2 makmum lah, 2 makmum. Tunggu. Maka ini semaya Nabi SAW pada Batnu Nakhlin, atau ada di bawah tu cara semaya. Maka jatuh semaya yang kedua itu mula bukan. Jadi semaya ni bukan. Semaya 2 kali hotel email tu makmum tu sekali sore, tapi hotel email tu pertama fardu, yang kedua disunat. Jadi semaya itu bukan farakah dak lah. Temes sembahyang makmum segeruk, sudah 4 tu. Hak duk tunggu tu mari sembahyang temes, sembahyang kedua pula tu sembahyang temes sunat. Jadi temes 2 kali sembahyang. Sebab tu dia kata kita ni depan. Mana dah? Maka jatuh sembahyang yang kedua itu sunat bagi imam, iaitu sunat muaddah. 2 kali sembahyang temes. Mungkin satu sembahyang tak 2 kali sembahyang. Sembahyang dengan grup pertama sudah selesai belakang. Grup yang kedua pula. Jadi makmum 2 kali buat, apa takmir 2 kali buat. Kalau zuhur takmir buat 2 kali. Makmum widan 2 makmum. Tapi hafal tu mula-mula je, yang kedua tu muaddah sudah. Dan kafiah ini pun berlaku pada sembahyang yang 2 rakaat ataupun yang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Jadi boleh berlaku lah, boleh berlaku. Bawah tu ada hadis tu, hadis Batu Nakhlin tu ada hadis tu. Amin. Ketiga, yang ketiga, seteru tidak pihak kiblat ataupun pihak kiblat tetapi ada dinding. Nampak sepengasal kesan seteru pada pihak lain pada kiblat. Nak memeh nampak. Seteru pada lain pada kiblat ataupun pihak kiblat, di sana ada dinding. Sama kan ni? Sama ni. Bahawa ada seteru tidak tadi seteru tu pihak sama pada lain pada kiblat. Mana bukan pihak kiblat. Siapa apa? Barang jalan. Bahawa adalah seteru tiada daripada pihak kiblat. Mana seteru tak ada duk kiblat dak, ataupun pada pihak kiblat dan di sana ada dinding. Jadi sama juga di sana dinding. Supaya nampaklah. Maka hendaklah diceraikan mereka itu oleh imam 2 firqah. Salah satu daripadanya berdiri di hadapan seteru dan satunya di belakang seteru, belakang imam. Maka sembahyangnya dengan firqah yang di belakang. Depan tunggu tokoh itu. Tunggu situ ya. Maka apabila berdiri imamnya bagi rakaat yang kedua,
Hak tadi tak ada farakah tapi 2 kali semaya takmir. Hak ni takmir semaya saja. Bila takmir rakaat kedua, maka hendak niat mufarakah oleh firqah ini. Jadi hak ni takmir semaya saja, makmuh nom farakah. Farakah wak sudah tu bagi, hak nu mari duk belakang takmir pula. Jadi hak tadi 2 kali semaya takmir, dia beza sikit. Dan menyempurnakan semaya makmuh, hak yang pertama. Kemudian maka pergi ia kepada hadap pesteru, hak sudah dah. Kemudian maka datang firqah yang menunggu tadi dulu itu, kalau tunggu depan tu, padahal imam dalam kira rakaat yang kedua. Dia berdiri lagi. Jadi kali kita hari ni takmir rakaat pertama dengan 1 fa, rakaat kedua 1 fa. Maka semaya mereka itu setiap imam 1 rakaat. Dan maka apabila duduk imam bagi tasyuk, menyempurna mereka itu akan rakaat yang kedua. Tambah rasa lagi. Kita tasyuk dah. Kemudian maka tasyuk mereka itu dengan imam dan memberi salam serta dengan imam. Imam nak tunggu Tunggu salam sekali. Sebab hak belakang boleh 1 takmir 2 dah. Maka ini semai Nabi pada zatir rika. Hak ni pun tak ada payah dah juga. Ini. Takmir semai dengan grup pertama 1 rakaat. Hak ni mufarakah buat jaga dia. Tepi lagi, dia tunggu tepi. Kalau tunggu depan tadi hundur mari semai belakang takmir pula tu buat 1 rakaat dengan takmir, tapi takmir jangan wisalah lagi, kena tunggu hak ni buat tambah rakaat asal lagi wisalah sekali. Ni kafiat aja hak yang ketiga. Itu ada hadis di bawah tu, di bawah. Cuma tunggu bawah sikit lagi tu kata Dr. Muhammad Zuhaili lah, adik Wahbah Zuhaili. Dia kata dan ini kafiat bagi salatul khauf terlebih afdal daripada kafiat yang disemaya pada batul nakhlin. Hak batul nakhlin tadi 2 kali semaya, hak ni sah ya. Yang kedua tadi. Kerana keluar pada khilaf mengikut orang yang semaya fardu dengan orang yang semaya sunat. Situ. Sebab tadi semaya kedua jadi sunat, kita buat fardu, itu ada khilaf ulama. Dan kerana puasa terlebih ringit ya dan terlebih adil antara 2 firqah. Hak ni bagi sama-sama 1 belaka. Dan ia afdal juga daripada semaya di Utsman. Mula-mula maka pihak pertama kerana ijma' di atas sah dan disunatkan dari sisi banyak muslim, kebanyakan muslim. Di sisi banyak muslim orang Islam tu ramai. Masalah perang. Habis. Maka kafiat ini berlaku ia pada semaya yang 2 rakaat dan yang 3 dan yang 4 rakaat. Kafiat yang keempat, ini kafiat 4 yang sebut sini ya. Ketika bersedagi peperangan, waktu zahmah, waktu jadi culamun dalam medan perang. Mu nak perang kat tu aku hadap kau ni, kena semaya. Waktu tengah duk patibakkan perang maki. Tu waktu bersedaging peperangan. Mana jadi sedangin jadi zahmah. Kita orang demo jadi sepengah bergauh lebih lah. Sebab dulu ni masa perang pedai. Jadi zahmah. Dan keempatnya semaya sidatul khauf iaitu sangat ketakutan dalam perang. Sama ada sudah bercapur-capur dengan seteru atau belum lagi bercapur. Capur jadi celamun lebih, jadi zahmah. Tetapi tidak aman mereka itu daripada kedatangan seteru dan kerompoknya. Jikalau berpaling mereka itu daripadanya ataupun bertemu sah peperangan sah. Ya sah ni kalau tengok perang dulu dia baris-baris lah. Sebaris pasti masuk pelaga sama sah dah. Berarti dia ada perang zaman, ada cerita-cerita orang yang dia buat dah. Kuda dah. Proof. Lagi masa tu panggil bertemu sah tu. Dan jika perang dengan burah sekali. Dan tak dapat tidak ia meninggalkan perang ataupun sangat takut akan didapat oleh seteru apabila lari ataupun semaya dengan peraturan ataupun lari ia dengan lari yang harus daripada penjara dengan tidak sebenar ataupun daripada seteru yang lebih daripada segando seteru ramah berdoa seperti lari seorang Islam daripada 3 orang kafir. Dia boleh lari sebab lebih demo ataupun lari daripada binatang yang buah ahmak dirima ataupun aibah macam gitu. Aibah kita tanding banjir lah. Aibah. Yang tidak dapat jalan yang terpelihara ia daripada ataupun lari yang berhutang
Orang yang berhutang pas nak bayar duit tak ada. Yang apa-apa yang tidak dibenar oleh ampunnya hutang akan dakwa apa-apa. Dia berhutang orang, duit tak ada. Dia kata dia tak ada, dia apa-apa dia mau tak percaya. Lari tu boleh nak sembahyang. Bukan dalam bab pergi saja dak ni, dak kecil ni. Dan tidak ada saksi akan kepapaannya kerana takut akan dipenjara ataupun lari daripada orang yang hendak membunuhkan dia ataupun hendak diambil harta ataupun isteri ambil bini ataupun gundik ambil hamba dia ataupun lari daripada orang yang mengambil kisah dengan sebenar. Yang harap ia akan lari itu akan dimaafkan pada kisah. Dia kena kisah dah, lari ni harap katanya dia mau maaf dia, maka boleh sembahyang. Allah. Maka segala surah ini, segala masalah sana tidak diharuskan mengeluarkan sembahyang daripada waktu. Berarti kena sembahyang waktu juga. Pada sembahyang lagu mana? Sembahyang setakat boleh. Maka wajib atasnya sembahyang barang sedapatnya. Setakat boleh. Pada ketika sempit waktu ataupun luas. Dan dimaafkan pada ketika itu membelakai kiblat. Jadi kita nak paling belakang boleh. Kerana darurah. Pada permulaan sembahyang, mungkin terus tak. Atau pertengahannya, tengah dah sembahyang. Bagi orang yang berkenderaan ataupun yang berjalan kaki. Pada sembahyang boleh jalan lebih lah ni kalau tengok sini. Ke satu di bawah sikit. Maka hendaklah sembahyang tiap-tiap pada kaum itu barang mana kelakuan ada ia. Nak sembahyang lagu nak sembahyang lah. Berkenderaan atau berjalan. Berhadap kiblat ataupun tidak. Jika lemah ia daripada berhadap. Dan kalau boleh berhadap, kena berhadap. Dasar mengikut setengah ke setengah, boleh jemaah lagi. Allah, aku mana, orang pergi dah. Jemaah boleh lagi. Kena ngaji geti sungguh lah ni. Dan jika bersalah-salah pihak, hak ni dokok ni, hak tu dokok tu, boleh jemaah. Dan terdulu makmum atas tak imam sekalipun. Makmum duduk atas tak imam duduk bawah, boleh. Jemaah dalam bab sembahyangnya yang keempat. Dan diuzurkan pada perbuatan yang banyak dalam sembahyang, seperti berapa kali pukul dan tikam yang berturut-turut. Hak ni dia maaf lah, tak boleh. Maka rakaat dan sujud itu dengan isyarat. Lagi rakaat bawah tak demo, sujud bawah malah tak nampak apa tu kepala. Isyarat lah. Kalau kita duduk pergi, itu dengan digerakkan kepalanya, isyarat pada rakaat dan sujud. Dan adalah isyarat itu bagi sujud lebih rendah daripada isyarat bagi rakaat. Kepala ya. Jadi kalau kita nak kecek tak boleh. Hak ni yang maaf perbuatan. Nak kecek benda hak tu tak keluar daripada itu tak boleh. Atas. Dan ini kafiat telah sabit dalam Quran ni. Dalam ayat yang hafizu, Tuhan kata ala salawah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tengok akhir ayat. Kita nak kata. Dan dimaafkan pula pada ketika itu membelakai imih. Dan terdulu atasnya atas imih kerana darurah. Dan dimaafkan perbuatan yang banyak seperti memanah, memukul, menikam berturut-turut boleh. Dan berlari-lari kerana darurah. Dan dimaafkan pula menunggang kenderaan ataupun turun daripadanya di dalam sembahyang. Nak turun boleh? Maaf. Dan dimaafkan rakaat sujud dengan isyarat. Apabila lemah daripada dia datang dengan sempurna. Kalau kita boleh buat sempurna, kena buat sempurna. Kalau tak boleh, isyarat. Cantik tu. Dan wajib bahawa dibezakan isyarat dengan rakaat pada isyarat dengan sujud. Kena beza. Kita akan buat ni. Kalau rakaat kena sikit, sujud tu. Apa ni kalau sujud kena lagi, rakaat kena sikit lah. Dan tidak mengapa memegang senjata yang kena najis, boleh. Darah di pedai tu ada yang tidak dimaafkan. Boleh. Apabila berkandaknya kepada memegang, kita kena pegang pada pegang. Tetapi wajib atasnya diqada sembahyang. Kalau kita kelip belakang hari lepas ada tu, kalau kita tak sahih pun boleh kena qada semula. Dan tidak dimaafkan bersorak, sorak lah, bersorak ni sorak derah. Dia panggil bersorak.
Tak boleh tu. Tak boleh. Dan berkata-kata oleh semaya. Batal. Maka jika bersorak atau berkata-kata, batal semaya. Punah. Akan saya tulis sana sikit. Yang ni apabila mengenai oleh musalli pada semaya syiddatul khauf akan najis yang tidak dimaaf daripada seperti darah dan umpamanya, maka sah semayanya, sah salat. Untuk dia tu sah semaya. Tak wajib atasnya qada. Tak lah. Malaikat bila mengenal darah tu akan senjata. Dan adalah musalli itu berhajat sentuh kepada menanggungnya. Maka tidak qada juga. Habis. Itu bab semaya syiddatul khauf ni boleh kata hari ni tu. Jaga-jaga orang tatbik lah, jaga-jaga buat, tapi bukan tak ada setengah segolongan itu masih ada buat lagi dan media peperangan. Kita tak bisa buat dah tu. Bab ma yahrumu isti'maluhu minal libasi wal khuliyyi wa ma la yahrumu. Ini bab pada menyatakan barang yang haram memakai. Ni hak lagi bakar ni. Daripada pakaian setera dan pakaian mah nasbah orang lelaki ketina tak apa, dah perak, dah barang yang tidak haram memakai. Hukum pakai setera. Hukum memakai setera. Bermula haram atas laki-laki dan khunsa memakai segala bagai setera. Ikut setera ke apa? Setera banyak jenis. Tak boleh pakai belakang. Dengan barang yang dibilih memakai dan istiqmah pada uruh. Bukan sakat pakai, nawak hapa duduk tak boleh belakang. Istiqmah, gunung. Seperti disuratkan atasnya. Ataskan setera. Surat kita tulis. Tulis, ambilkan setera, tulis. Apa, tak boleh tak? Ganti kertas. Tulis di surat. Ini jika ada setera itu atas asalnya dan tidak dibinasakan dia. Maka jika sudah dibinasakan dia seperti dijadikan dia kertas setera. Ada kira tu setera asli. Kalau setera ni kita kena ubah jadi kertas lah. Jadi asas setera apa tu kita proses masuk kilang, masuk apa tu baik jadi kertas lah. Asas setera. Hak tu maka tidak haram. Nak tulis tak apa. Nak guna setera tak apa. Dan ada duduk atasnya, atas setera. Kita buat sepengah jadah. Ataupun bersandar kepadanya. Nyanda setera sepengah belakang kisi. Dengan tidak berlapik. Kalau kita lapik lain, pada kedua. Dan jika nipis lapiknya sekalipun. Tak apa juga. Lapik nipis lah, boleh. Kita lapik. Tapi nak berlapik lah. Lapik. Antara dalil lah kita ambil sikit hadis di bawah. Kerana hadis Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, nahana Rasulullah an lubsil harir wa an najlisa alaih. Rasulullah telah melarangkan kami daripada pakai kain setera dan bahawa kami duduk atasnya. Hadis Sahih Bukhari. Duduk tak boleh, pakai tak boleh. Dan tidak haram berjalan atas kain setera. Kita berjalan atas kain setera, kita buat apa? Jalan tak tu. Kerana tidak dibilihkan istiqmah pada uruh. Tak panggil gunung, tak sebab duduk lah. Dan jikalau pergi datang atas sekalipun, pergi mari, masuk tubik pakai hapas setera. Setera dia kat Israel. Tak apa jadinya. Boleh? Kerana kita pergi mari tak apa. Boleh. Dan hari duduk di bawah langit-langit. Pedan langit panggil dah. Kita buat dengan kain setera. Tak apa ni tak boleh juga hari. Tak apa. Langit kain setera tak boleh. Hari duduk. Ataupun khemoh, ataupun kelamu pada setera. Oh, begitu lalu. Kelamu setera tak boleh tak. Dah hari atas laki-laki tidur pada kelamu setera. Oh, jatuh tina tak apa. Dan jika serta perempuan sekalipun, tina ada sekali tak boleh tak. Demikian lagi hari atasnya atas laki-laki masuk dalam kain setera yang dipakai oleh perempuan bersetera. Kain sarung dengan tina setera itu selit pah selit tu tak boleh tak.
masuk ke sangun dia lah. Atas laki-laki tak boleh juga. Dan tidak haram jika tertinggi ia atasnya dengan ketiadaan masuk serta. Jika tertinggi ni kita tak ada masuk dalam, duduk atas, dia nampak bawah ni. Tidak haram jika tertinggi ia. Laki-laki atasnya ataskan setera tu dengan ketiadaan masuk serta. Kita tak ada masuk sekali dengan dia tak. Kita duduk atas pada kain. Ada bawa nama gitu. Dan haram memakai barang yang terlebih banyak, memakai barang yang terlebih banyaknya setera pada timing. Ini masalah setera capur. Setera tu capur, tapi setera tu 60%, 40 tu bukan setera. Tak boleh kat tu hak capur hak lebih. Jika bersalah jika yang banyaknya lain pada setera, hak tu boleh. Jadi setera ada 40% je. 60 tu kain kalau katan kapah. Itu boleh. Atau bersamaan keduanya. Hak sama tak apa. Setera 50, kain biasa benar 50. Dia tulis baju kita beli pak ni, kalau baju setengah, baju apa, dia buat kapah katan berapa persen, dia ada tulis. Tak benar dia. Maka tak haram tu. Hak sama tak apa, hak banyak bukan setera tak apa. Maka harus dipakai segala kain atlah. Yang makruh itu atlah laku mana. Atlah supaya kain cak gajah duduk ke laku mana. Bukan kita lama dah ni. Dan kata kihare atlah ni, dia ada satu jihad kain atlah, bukan hak tu ni. Bukan tu. Yang makruh tu masa dia, masa tua kita ni. Tapi masa tua kita itu jamuh pada kita ni hayat dah ni. Saya beli. Kita tengok asal dia ada kata beda. Dan kata kihre. Nanti kita tengok tak ada asal dia ada beda ke mana, bukan dia mengaji. Muka surat berapa. Nanti kita tengok. Atlah. Ada mau tulis tu ada lah sikit. Atlah ni kata kain yang bercampur setera dengan kapah. Jadi setera tu dia mau tulis. Bukan jihad atlah pun kita duduk Indonesia tu tak. Anu gitu. Bukan dia mau tulis. Yang ni kain yang bercampur setera dengan kapah. Nama atlah yang ma'ruf. Masa dia tu dah kata kihre. Kata kihre. Mana sana? Yang ni yang bercampur setera dengan kapah. Dan haram memakai jubah yang diisikan dia zahirnya ataupun batinnya setera. Jubah ni baju biasa pakai luar. Setera lah. Dan tidak haram keadaan isinya itu dua setera. Lagu mana rupa tak tahu dah ni. Dan tidak haram padanya dan tidak pada lihah. Lihah ni macam toto lihah. Toto apa tidur panggil lihah. Dan memakai kolang suah. Kolang suah setera, kolang suah tu kepiah. Macam kepiah lah kolang suah. Maka jika dijahitkan sesuatu atas lihah ataupun atas jubah ataupun atas kolang suah yang tersebut, sekiranya menutup ia akan setera, halal dipakai. Boleh. Kita jahitkan tu. Maka tidak memadai semata-mata dihantarkan sesuatu atas segala tersebut. Kalau tak katut saja tak boleh, kena jahit. Dengan tidak dijahitkan. Dan haram dipakai binatang
akan setera. Oh tak boleh kau. Binatang kucing pun setera tak boleh. Kucing patut buat baju setera. Kucing tak harai, kita yang harai. Tu dipakai binatang. Ataupun kambing pun baju kambing kat nak. Kambing setera. Nak dah. Tak nasihat mana dah tu. Boleh semulai pak tuai lah tu. Kerana bagi semata-mata perhiasan juga. Dan dijadikan dia tudung serupai. Tudung serupai lah ke mana? Kita pakai tudung serupai ni macam supaya kotakkan serupai. Jadi kalau kita perhati kalau subai garak lah, subai syam, subai azhar ke apa semua tu, dia belik sekaligus dia boleh sarung dia. Rumah kita ada lah. Dia pakai zik mula dia buka dia boleh tu. Berkali tudung serubai kena kau tu. Tepat sampaikan serubai. Dia buat dengan belulai, buat dengan kulit comel dia buat. Pasal apa dia pakai apa dia buh tu dia tak kebuk lah. Berkali unah apa lagu tu apa. Tudung serubai. Patut kuat dengan setera. Nampak je kata harai. Dijadikan tempat atas dipakai. Dan kis dirham, kis ni kis bahasa Arab, jabir ataupun kandi lah, kandi buat berduit. Kandi tu kita buat dengan setera, tak boleh. Salah yang dipakaikan dia akan kanak-kanak dan yang gila. Waktu tak apa, maka harus dia kanak-kanak manfaat. Dan harus ditutupkan dinding rumah dengan setera. Rumah kita bedah, ponok lah, dinding gulung. Lubai atik, katuk lubai dinding tu. Setera. Waktu hari juga. Allah. Habis. Dan harus dipakaikan Kaabah. Hoitai tu setera. Kaabah. Dan segala kubur anbiya. Kubur nabi-nabi. Dia terselimut kain setera boleh. Dengan setera. Harus. Dan harus masuk antara kain menutup Kaabah. Dan antara jidarnya bagi umpama doa. Berarti masuk-masuk ni kita tulis doa. Harus masuk antara kalau. Bukan. Dan harus masuk antara kain menutup Kaabah dan antara jidar Kaabah. Kita seliduk bawah. Kita selak masuk ke celah. Celah antara dinding Kaabah dengan kain. Kita celah tu. Masuk apa ni? Bagi umpama berdoa. Doa celah tu. Selak Kaabah masuk celah tu. Nak berdoa. Harus. Dan harus pula berdepek dengan kain Kaabah. Kain. Pada sebelah luar. Kau sana kau dalam. Di luar. Pada umpama multazam. Betul dengan multazam. Habis dan harus dibuatkan dia tali anak koci. Dan tali neraca. Setera ni. Dibuatkan dia setera tu tali anak koci. Tali saja dah. Dan tali neraca. Tali untuk buat kilo timah. Dan tali bijano dan tudungnya dah sah dakwah. Dakwah tu dakwah kalah, tapi sah ni gapo je panggil sah dakwah. Sah tu gapo dia? Istilah baris untuk buat tulis kan. Tak ada bekas tu kan ni. Sah dakwah. Dakwah tu dakwah kalah. Sah dan tali kondil pun lampu dan tali baca mana dia macam mana dia penting apa tengok asal macam mana dia tali bedai depan lagi tali kondil tu mana lampu perista kondil dan tali panding
apa dia. Tali seluar tu seluar. Dan ekor terbuh ni topi merah. Sokok merah tu ada ekor tu hitam sikit. Panggil terbus. Saat ni tu tali ke apa? Tali pending. Tengok ada lengkap pemuda ni. Tali ke apa dah kita tak kenal ni. Tali kau dia tak lampu buat saku pelita. Boleh ni duduk kira haru. Kita pakai kalau dia bawa dulu. Baca gitu tu nampak tu. Tali seluar, tali ekor terbuh dan kis mishah. Kis ni kandi buhrai. Dan talinya, tali kandi tu. Dan kacing umpama baju dengan setengah. Dan tali penjahit. Dan tali pedai. Dan tali tasbih. Jatuh harus belakang tu. Harus boleh tu. Dan khilaf ulama pada ramu tasbih. Itu ramu dia lah. Wasbih kan dia dah hujungnya beramu dah. Berarti wasbih yang mana bawa tu, ya ada kan yang beramu tu panggil. Dia panggil ramu wasbih. Boleh. Atau khilaf lah. Kata ke harus mutlakon. Kata ke haram mutlakon. Jadi atau ada khilaf lah. Rambu dia tu. Dan yang muktamad padanya tafsir lah. Maka ramu yang ada ia hujung tali tasbih tu halal. Jika ada ia daripada tali tasbih. Dan jika tidak maka haram ia. Salah rambu yang antara biji-biji tasbih. Ayat tengah dia berhulak. Bahasa 30 dia berramu sah. Dia panggil antara. Maka itu haram. Kalau misteri lah, misteri. Dan jika ada daripada tali tasbih sekalipun, ramu. Sebab tali dia boleh pakai setengah. Dan harus bagi wali dipakai kastera bagi kanak-kanak. Budak-budak boleh. Dan yang gila boleh. Dan tidak dibuatkan dia hamparan. Wahapa. Dan tidak pula dibuatkan kain selimut. Tak boleh tak? Dan harus dijahitkan syarik. Syarik ni yang panggil pita. Pita kita buat pita, buat tali pada kain. Dengan syarat bahawa tidak lebih syarik itu daripada timbangan kain. Dan tidak lebih lebarnya daripada 4 jari. Ataupun kita panggil bira dia lah. Bira dia supaya apa dia panggil. Jangan lebih 4 jari lah. Dan jika lebih dia pada panjangnya sekali. Jadi syarat bahawa jangan lebih segala tempel daripada 4 jari lebarnya. Tempel ni kalau kita nak tampung nak apa lah. Dengan setera tu. Boleh tapung tapi jangan lebih 4 jari. Lebar dan panjang. Jadi nak kecil sangat lah. Dan harus dibuat lapis tepi baju kodak adat orang yang seumpama. Buat lagu mana ni baju dia pakai orang seumpama. Maka jika lebih pada adat orang seumpama wajib dipotongkan yang lebih itu. Semua ni misteri belakang ni. Dan harus bagi perempuan memakai setera dan menghampalkan dia dan segala bagai pakaian tidak boleh semua ikutlah. Dan harus bagi wali dipakai kanak-kanak tak disebut dah tu. Tak. Akan setera hingga sampai balik. Kedua di bawah, ke 1-2 kali. Nak 1 sekali ya silap atau kedua lah. Kedua. Karena hadis Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran ila akhirih. Maksudnya bahawa Nabi mengambil akan setera, maka beliau menjadikan dia di sebelah kanan. Dan mengambil akan amah, beliau menjadikan dia sebelah kiri. Kerana beliau bersabda, sungguhnya 2 perkara ini diharai atas lelaki pada umatku dan dihalalkan bagi perempuan daripada umatku. Untuk retina boleh, jantan tak boleh. Sebagai dalil kata setera dan mah untuk retina.
Dan harus pula bagi laki-laki dan khunsa memakai kain setera kerana darurah. Ada terkepit dah darah pakai. Tidak boleh. Seperti panah, sejuk, yang mudarat keduanya. Itu mudarat yang tidak tertanggung pada adab. Mana mudarat ni adab tak boleh nak tanggung. Dan jika tidak, mengharuskan tayamum sekalipun. Walau tidak siapa tak harus tayamum, boleh dia pakai. Ya, seperti terkejut perih boleh, ataupun kena hajak, seperti penyakit jarak ni macam penyakit kurat dia kata, dan menolakkan tumor satu ibu lah, ibu tumor dia pakai kata dia tak ada, atau menutup aurat dalam semaya, ada lain, ada setera pakai, ataupun daripada mata manusia, kata aurat sebab semua tengok, ataupun dari keluar. Jika tak dapat yang lain daripada setera, kalau ada tak boleh pakai. Pada segalanya tersebut, barang yang menempati tempat setera. Habis itu. Dan ada dipakai kain yang dicelup dengan za'faran. Za'faran yang warna kuning nak merah. Celup za'faran ni tak boleh, clear je. Ataupun setengah tak boleh lah. Dia panggil muza'far. Ada celup, ada pakai. Dan makruh dipakai yang dicelup dengan kusumba. Kusumba ni ada ke satu kita taklid tu, iaitu alat yang dibuat celup pakai ataupun dipanggilkan dia nilo, warna biru dah. Baju putih bila kita sebut, bila kita celup nilo dia nak tubik nak biru sikit dia. Ada dulu tu, dia kotak warna biru sikit. Lah ni tak pakai warna dah. Kita panggil nilo ni, nilo ataupun soal lagi panggil seni. Seni tu tak panggil. Itu dia panggil kusumba dia panggil. Itu makruh. Kadang-kadang kita celupkan supaya nampak baru. Tak. Tapi hari ni tu kain kedai tu untuk warna cat nila biru tu ya ada dah ni beli sini. Bukan putih kok. Kita pakai ni cat nila dah ni, bukan je cat putih asal. Basuh tak tepi. Macam apa Zah pakai je putih 1%. Dia ada dah kedai dia putih tu putih 1%. Ini bukan putih nila, dia nampak cat dalam makna buruk sikit dia panggil. Sikit tengok. Ini celup ke tu makruh. Sekalian ataupun setengah, dan harus segala percelupan seperti merah, kuning, hijau dan hitam dan belang-belang, berjalur-jalur lah. Boleh celup berbalang-balang. Berbalang ni balai-balai mana jalur dah, sudah jalur. Maka harus kelihatannya dengan tidak makruh atau yang muktamad. Habis situ. Dan hari atas laki-laki dan khunsa pakai yamah dan perak. Ni jangan sama sekali. Sama ada banyak atau sikit. Maka harus bagi keduanya memakai cicing perak. Cicing tak apa. Saat ni hari laki-laki khunsa pakai yamah dan perak. Sikit banyak tak boleh. Tapi kalau cicing dibuat daripada perak, nampak sebenarnya kata halus. Berarti tadi yang bukan cicing. Bukan harus bagi keduanya, laki dan khunsa memakai cicing. Cicing perak. Itu orang lain tak boleh. Jika ada ia atas adat orang seumpama keduanya pada kodanya dan tempat ada sifat. Mengikut adat juga. Aku satu, aku dua di bawah. Kerana hadis riwayat Anas bin Malik katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khatimuhu min fiddah wa kana fassuhu min. Adalah cicing Rasulullah dibuat pada perak. Adalah permata cicing itu daripadanya perak juga. Dan disunatkan memakai pada jari keliking. Keliking. Karena hadis Anas. Maksud hadis Rasulullah membuat satu cicing, beliau bersabda, sesungguhnya kami membuat satu cicing dan kami mengukirkan, melukis padanya akan sebagai ukir. Maka jangan mengukir atas seseorang. Kata Anas, sesungguhnya saya melihat berkilat dan bersinarnya pada keliking Rasulullah. Nampak sinar. Tak? Habis itu hukum membuat hidung dan gigi
dan ruas jari. Hidung buh mah, gigi mah. Ruas jari ni tak ada seruas, dia buh mah tapung cukup. Boleh ke tak boleh? Demikian lagi harus bagi keduanya lelaki dan khunsa. Perempuan dah sekecil lah tu. Itu hak dia dah. Membuat hidung dan gigi dan ruas anak jari, membuat daripada emas dan perak. Boleh. Dan jika berbilai-bilai ruasnya sekalipun, banyak potong ada. Sekira-kira berbilai anak jari. Dan tidak harus dibuat satu anak jari dengan sempurna daripada emas dan perak. Pakai seputung. Seputung tu pakai jari emas perak. Tak boleh. Kalau hak nisa tak apa. Kita nak ambil seputung tak boleh semua. Adapun dua ruas pada satu jari, maka padanya tafsir. Hak tu tengok. Jika dua ruas itu daripada pihak atas jari, harus dibuatkan kedua. Kerana dapat bekerja dengan wasitah ruas yang di bawah. Boleh pakai kerja. Dan jika dua ruas itu pada pihak bawah, paling bawah ni, tertegah kerana tak dapat kerja. Tak dapat dah negak tak boleh muka bawah. Tapi kalau kita nak buh atas bawah, nak buh ke apa? Buh ke lain. Tak boleh. Habis itu. Hukum cocok hidung supaya dipakai halakah mah. Macam buat India, mah tu buat hidung, buat mah boleh tak? Kita Belanda nak cocok hidung. Mah besar. Biasa telinga ya tak? Perempuan. Dan ada dicocokkan hidung supaya dipakai padanya halakah mah ataupun umpama macam buah pegelai ulah hidung. Ada. Sama ada ia laki-laki ataupun perempuan. Ni ingat tak ni? Betina cocok rubah hidung bubuh hukum tak boleh. Macam cocok tu kok pusat dia cocok. Kok telinga saja paling monel lubang ni keliling kau ni tak. Demikian lagi dicocok telinga kanak-kanak yang laki-laki. Sampai sini perempuan lain. Dak atas tak boleh. Adapun perempuan maka harus dicocok telinga atasnya muktamad. Itu pun khilaf lagi. Orang Tino kan pendapat muktamad kata boleh. Jadi haruslah. Akan satu di bawah sikit disebut dalam kitab Fiqh Sunnah bagi Syekh Sabit. Bahawa cocok lubang telinga budak perempuan itu adalah harus. Jadi makruh kanak laki-laki. Ya itu makruh. Tapi kalau tengok atas sana itu untuk laki-laki tak boleh haram. Budak. Dan disebut di kitab Fatwa Qadhi Hanafi ni, pada ulama Hanafi, tidak mengapa dengan ditebuk lubang telinga kanak perempuan. Sebut subai lah. Tebuk lubang subai. Padahal itu sudah berlaku zaman jahiliah. Sedangkan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tak kata apa. Jadi hukum cucuk subai ni perempuan itu dibolehkan. Laki-laki hukum tak boleh. Dah halal bagi laki-laki memakai alat perai dengan perak. Benda dia berperak. Dan jika bukan ia orang yang berperai sekalipun, boleh. Dengan syarat bahawa alat itu patut dibuat berperai dengan dia pada adat. Ada mau pinjam boleh beri lah. Walau kita tak pergi perai pun, boleh kita nak buh perak masuk. Seperti pedih dan leming dan pisau perai dan perisai, mana penepih dan baju ratai dan cak. Dengan syarat cak ke apa sini? Dengan syarat tidak berlebihan. Adapun jika berlebih-lebihan maka haram. Cak ke apa sini? Barangkali bukan khuf. Ya huruf ca jadi asal kha bagi dan khuf. Khuf ni ya bila kita fon Arab jadi khuf, ni fon Jawi jadi ca. Ya huruf ca dengan kha tu lah. Bagi khuf. Khuf ni pakai di kaki. Bukan ca lah. Dan khuf. Jadi dengan tu takluk pada kata halal tu, halal laki-laki dengan syarat tidak berlebihan. Jauh tempat muta'alak dia tu, bawah daerah sikit. Dan keluar dengan perak itu mah, maka haram tersebut itu mutlak. Dan keluar dengan laki-laki, perempuan dan khunsa, maka tidak harus bagi keduanya suatu pada tersebut kerana padanya pada menyerupai dengan laki-laki.
Dikandaki dengan memakai alat perai dengan perak itu ditahliahkan akan dia, yakni dipakukan perak atas alat perai, dilekat situlah, serta diteguhkan, dikemah, keluar disadukan dia dengan perak. Jadi sadu tak boleh. Sadu ni panggil tepek, tapi dah campur bila laju tu baik, maka itu haram kerana membinasakan harta. Dan haram dipakukan perak pada bekas dakwah dan cermin, dak umpama kedua, bekas cermin, bekas dakwah, ambil perak tak boleh. Habis itu hukum haram ditenung dan disadun dengan mah dan perak. Sadu ni tatah dia panggil. Dia panggil sadu. Situ dululah. Itu teknik Allah. Dan seperti haram mah dan perak itu haram yang ditenung dengan kedua. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahlillatul alamin. Wa qulubana ja'ala amana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Murid tu lah. Pak Murid selalu Pak Murid Pak semaya sudah tahu.